Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk satu setup indikator yang mudah digunakan kepada anda yang tak tahu melukis trend, tak nampak trend macam mana. Okey, ini ada satu indikator kombinasi 4 indikator ini iaitu G2 Pro V3 Plus ya, dan juga profit target yang untuk support and resistance dan juga price volume serta price momentum. Jadi indikator ini kita hanya follow trend sahaja dan ada signal yang dikeluarkan. Jadi lebih mudah. Kita hanya pantau market sahaja ya. Okey, sebagai contoh ini market FCPO hari ini. Hari ini hari Jumaat ya. Hari Jumaat 21 hari bulan April. 21 bulan Mac 2025. Okey, kalau kita tengok di sini indikator ini adalah indikator G2 Pro V3 Plus yang saya telah tambah baikkan kepada orang trader-trader yang tak tahu lukis trend ya. Okey, jadi di sini ada semua upline color, upper line color, lower line color, mid line color, okey. Kemudian time frame kita boleh pilih time frame berapa yang kita nak source dia. Macam sekarang saya gunakan time frame yang kecil untuk entry di 5 minit, tetapi saya punya source time frame adalah trend berdasarkan time frame yang besar iaitu 15 minit. Okey, 5 minit dipasangkan dengan 15 minit. Okey, dan keadaan automatic downtrend saya akan memilih hanya signal sell iaitu hanya show sell bought and label. Okey, jadi kita dah follow trend. Okey, macam sekarang dah keluar signal sell. Okey, keluar signal sell. Okey, trend ini automatic kalau downtrend dia akan melukiskan berwarna merah dan kalau uptrend dia akan lukis berwarna hijau. Walau bagaimanapun boleh ubah sendirilah mengikut cita rasa. Nak minat warna apa pun boleh ya. Tapi macam saya lebih gemarkan warna ni lah. Okey. Jadi dia akan jadi automatic ya. Dia akan jadi automatic lukisan dia. Jadi kita follow trend terus lah, senang. Okey. Jadi sekarang ini kalau kita tengok market tengah downtrend. Okey, di time frame 15 minit dia downtrend. Bila kita pilih daripada sini ya, 15 minit dia downtrend. So kita akan entry di time frame 5 minit. Okey, so sekarang kita hanya tunggu beberapa saat lagi untuk candle close di time frame 5 minit. Okey, kita tengok volume pun dah ada, volume masuk merah sell ya. Okey, kalau kita tengok sini candle close akan jadi 5 minit dia akan close lah. Jadi beberapa saat lagi sebelum candle close kita boleh entry sell lah. Okey, kalau di platform senang je kita entry. Okey, so kalau guna TradingView ini okey, untuk kita buat backtest ataupun kita nak try ya. Okey, try dia, nak tengok kegunaan ataupun ketepatan indikator ini. Okey, sebagai contoh tengok sekejap lagi saya cuba entry kan. Okey, sekarang lagi berbaki 15 saat, 15, 14, 13, 12, 10. Okey. Okey, saya dah entry masuk Okay, so sekarang ini kita hanya menunggu kalau kita masuk guna platform kita, platform contohnya Philip Nova ataupun RHB, GPS ataupun CGS, CIMB pun sama, kaedah yang sama Jadi di mana kita nak letak stop loss? Okey, sebab kat sini dah tunjuk semua stop loss kita lebih mudah kita letak di atas inilah, atas signal ini. Okey, atas signal pun boleh, atas zone ini pun boleh. Macam sekarang 4395 saya letak stop loss di sini. Okay, 4395 lah. Okay. 4395. Okay, kalau terlalu kecil, kita jangan terlalu kecil sebab takut kena ribas. Kita ambil lah stop loss minimum 11. Okay. 11 T 275. Okay, jangan terlalu besar sangat stop loss. Nanti kalau stop loss terlalu besar, susah kita nak cover. Okay, so kita nak take profit kat mana? Okay, biasanya price ni akan pergi mencari support. Sebab dua line ini merupakan support and resistance juga. Okay, kalau middle tengah ini pun sama, dia akan buat pantulan di sini. Okay, so kita tengok nak cantik kita ambil je satu ni sebelah satu. Okay, sebelah tick saja. Sebelah tick mudah je nak dapat profit insyaAllah. Okay. Kita sama-sama tunggu. Okay, adakah price akan bergerak ke bawah? Okay. Jadi indikator ini sangat mudahlah, G2 Pro V3 Plus. Okay, ada sekali siap-siap dia melukiskan trend untuk kita. Jadi lebih mudahlah kepada rakan-rakan trader yang tak tahu melukis trend. Yang ini kaedahnya menggunakan parallel channel.
Okay, parallel channel ni akan lukis secara automatik. Jadi asas dalam trading ini adalah kita kena perlu tahu trend. Okay, trend kita kena faham arah trend ataupun kita panggil market direction. Okay, kemudian kita kena tahu volume. Okay, volume itu maknanya ada pembelian atau penjualan yang masuk. Okay, kemudian price momentum itu kita berdasarkan kepada harga overbought dan harga oversold. Kalau price berada di atas, contohnya price momentum di sini okay, price dia berada di overbought. Bila berada di overbought, makna price akan turun kerana ada momentum untuk turun. Kalau di bawah ini price oversold, ada momentum untuk naik. Okay, walau bagaimanapun trend adalah menjadi keutamaan. Okay, trend adalah menjadi keutamaan untuk kita masuk market. Okay, baik, kita sama-sama tunggu adakah price akan bergerak Okay, sebenarnya G2 Pro V3 Plus ini adalah penambahbaikan daripada G2 Pro V3 yang sebelum ini. Version ini version yang lebih terkini. Sebelum ini tidak ada garisan trend, tapi saya telah update kerana saya dapati rakan-rakan trader ada yang masih belum mahir untuk melukis trend menggunakan parallel channel. Jadi saya dah updatekan supaya dapat memudahkan rakan-rakan trader untuk trade Okay, jadi kalau tengok di sini nampaklah G2 Pro V3 Plus ini senang digunakan. Okay, kita hanya tunggu signal keluar dan kita masuk ikut direction, ikut market direction. Okay, sama-sama kita tunggu. Okay, adakah dia akan sampai ke price 4380. Okay, kalau market hari Jumaat ni FCPO sebenarnya kurang aktif sebab market dah hujung minggu. Kalau market biasa aktif adalah hari Selasa ke atas, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, hari Jumaat ni petang terutamanya kurang aktif lah. Okey, bagaimanapun kita boleh tengoklah macam mana pergerakan dia. Okey, kita tunggu sama-sama adakah price akan menuju ke sasaran target profit kita. Okey, sebenarnya ada kaedah lain yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, kita hanya memasang stop loss sahaja. Kemudian price telah gerak, kita boleh enter sebagai order market. Makna price dah gerak, kita dah nampak running profit, kita terus saja take profit berdasarkan kepada kaedah order market. Okay, kalau kita entry pun kita entry market sebagai contoh. Ini yang kita tengok market sekarang ni, kita order dalam bentuk entry sell market. Okay, bila kita sell market, kemudian kita terus pasang stop loss. Okay, lepas pasang stop loss, kita juga boleh target profit dengan memasang target profit terus, ataupun kita menunggu price running dan membuatkan profit untuk kita dan kita terus saja take profit dengan kaedah buy market. Sebab sekarang tadi kita masuk sell market, sekarang kita buy market. So dapat teruslah profit yang kita nak tu. Sekurang-kurangnya dapat market dalam untung dalam RM50, untung dalam 100, untung dalam 200 lebih, dah kira okey bagi setiap kali entry. Okey. Baik, kita sama-sama tengok. Kalau lukisan parallel channel ini yang ditunjukkan oleh indikator ini berbentuk lurus bermakna sideways. Jadi bila keadaan market sideways, dinasihatkan jangan masuklah sebab kita tak tahu arah market nak ke mana. Okey. Mari kita tunggu sama-sama. Adakah price akan mencapai target kita pada 275. Okey. Mari kita tengok sama-sama. Okay, sekarang dah RM100. Okay. Indikator ini tidak terlalu sukar untuk digunakan. Dia agak mudah lah Okay, dia agak mudah untuk digunakan. Dengan syarat tuan-tuan mahir setting nak macam mana. Okay, sebagai contohnya senang saja. Saya tengok tadi downtrend di time frame 15 minit. Okay, sebenarnya lukisan yang dilukis ini adalah berdasarkan time frame 15 minit. Okay, saya pilih time frame 15 minit. Okay, kalau tuan-tuan trade guna time frame yang besar pun boleh guna yang ini. Contohnya 4 jam dengan 1 jam pun boleh. Okay, so macam yang saya gunakan 15 minit inilah sebab saya suka scalping. Okay, baik. Kemudian warna line ini boleh dipilih middle color semua dapat tak ada masalah yang ini. Okay, kemudian
target profit ini adalah based on SNR kita, support and resistance. Okey, iaitu based on pivot point ya. Kemudian price volume ini pula akan menunjukkan volume buy atau volume sell. Yang masuk macam sekarang 337.84 ni nampak volume sell masuk Okey, dan juga price momentum Ini adalah price momentum. Okey. Baik, kita sama-sama tunggu adakah harga akan menuju ke target profit kita. Sekarang sudah RM125. Jadi bagi saya kombinasi indikator ini juga di antara kombinasi yang baguslah. Okey, sebelum ni saya ada kombinasikan dengan indikator price action trend. Dia hanya menulis sahaja nama trend. Ya, adalah downtrend ataupun uptrend. Tapi hari ini tidak. Saya telah mengubah suai indikator G2 Pro V3 ini menjadi indikator G2 Pro V3 Plus yang mana ada disertakan sekali dengan garisan trendline menggunakan parallel channel. Okey, insya-Allah lebih mudah digunakan. Okay, sekarang sudah RM125. Kalau kita nak take profit, kita dah bolehlah buy market Dalam keadaan ni price dah sampai RM125. Okey, kita dah boleh dah buy market, so kita akan profit lah. Tapi kalau kita nak guna kaedah target profit, target kita adalah pada RM275, iaitu 11 tick. Okey, kalau 125 baru 6 tick Kalau RM100 4 tick. Kalau 125 maknanya 5 tick. Okey, 5 tick. Kalau 150, 6 tick. Okey, jadi kalau 125 ni ibarat seperti untuk broker RM25 lah sebagai contoh. So, kita untung 100 lah. Okey, so untuk yang ini kita cuba target 275. Biasanya price ini akan mencari support and resistance. Kalau garisan di atas itu dia adalah garisan resistance dan garisan di bawah adalah garisan support. Okey, so kita masih lagi mengekalkan target profit kita. Dan indikator ini juga boleh digunakan menggunakan candle Japanese, candlestick biasa ataupun menggunakan Heikin Ashi. Okey, macam saya sendiri saya gemar menggunakan Heikin Ashi. Okey, kita masih menunggu macam mana dia punya price akan sampai ke 275 atau tidak. Okey, sebab lagi satu saya tidak dapat lama mengekalkan video ini disebabkan oleh video training ini hanya menggunakan lebih kurang 15 minit dalam sesuatu rakaman. Okey, bagaimanapun saya menunjukkan pada rakan-rakan trader ini adalah kombinasi 4 indikator ini, G2 Pro V3 Plus, profit target, price volume dan price momentum ini adalah mencukupi dalam sesuatu analisis. Yang penting dalam trading ini kita mengetahui direction market hendak ke mana. Dan pasangan yang cantik adalah price kita. Okay. Price kita yang cantik adalah kombinasi untuk entry di antara time frame 15 minit bersama dengan time frame 5 minit. Okay, 15 minit adalah time frame yang besar. Okay, biasanya time frame kecil akan mengikut time frame yang besar. Okay. Kalau kita nak check kita punya alert. Okay. Sebagai contoh, kalau kita nak pasang alert, okay, kita boleh saja masuk ke sini. Okay, alert, dan kita pergi ke G2 Pro V3 Plus dan kita klik create. Bila kita klik create di sini, okay, dia akan keluar di sini lah. Okay, so ada alert, nanti keluar signal saja, alert akan berbunyi lah. Okay. Alert akan bunyi menandakan ada signal buy ataupun sell yang keluar, yang trigger disebabkan oleh pembentukan swing tadi. Okey, so mari kita tengok sama-sama adakah price sampai. Okey, sekiranya kita dalam keadaan ketakutan ataupun kita dalam keadaan nak ambil profit cepat, kita dapat RM50. Okey, kita tadi dalam keadaan sell, kita masuk saja terus pergi pada buy market. So buy market, kita dah profit lah. Jadi kita dah profit RM50. Macam tu cara dia. Okey, baik. Itu sekadar perkongsian saya untuk hari ini. Pada rakan-rakan yang teringin untuk menggunakan indikator ini, nak cuba menggunakan indikator ini, bolehlah
PM saya di YouTube ataupun PM saya di TikTok saya AR Trader FCPO ataupun melalui FB saya iaitu AR Trader FCPO Personal Coach. Okey. Sekadar itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.